Okey, jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di sini ada satu kotak. Okey, kotak helmet daripada SGW Cruiser Wisorex. Okey, macam tu lah lebih kurang. Okey. So, yang ni saya beli di kedai tadi, kedai motor dengan harga 100 lah. Okey, so kalau dalam Shopee dia murah lagi lah. Okey, kalau nak beli boleh tengok link. Okey, so saya buka kotak. Walaupun saya dah buka tadi, saya buka kotak dan saya tunjuk kepada anda lah yang kalau lah nak beli secara online. Okey, jangan risau kalau beli baru dia ada plastik lah. Jadi saya buka dan saya ulang videonya. Okey, kepada korang yang cari topi, cari helmet lah. Okey, yang ni warna merah lah. Okey, warna merah. Okey, dia macam ni. Dia ada Cruiser. Kat belakang ni dia ada siring. Okey, dia ada size dia. Dia ada logo. Ni warna merah, sama dengan motor skuter. Ni saya beli untuk orang rumah lah. Okey, macam ni. Dari depan macam ni. So bila visor ni tarik, dia jadi macam ni. Cantik lah. Boleh lah pakai dekat-dekat ambil anak sekolah. Okey, di belakang. Okey, kat dalam dia pakai ni, senang. Okey, ni kat dalam macam ni, memang selesa. Saya pun dah pakai tadi, memang selesa kat dalam ni. Okey, kat dalam ni dia ada siring. Dan kat dalam ni juga ada tarikh. Okey, tarikh pembuatan. Okey, memang okey lah, okey sangat lah. Helmet ni okey sangat. Okey untuk dipakai lah. Okey, tapi jangan pakai buat racing pula. Hati-hati lah di jalan raya. Okey, so itu sajalah perkongsian berkaitan dengan topi helmet SGW Cruiser. Okey, bye. Jumpa lagi di channel Catman DIY.